Assalamualaikum. Salam Jumaat, salam barakah. Salam satu Malaysia. Kita untuk kita collect race kit. So ada banyak sale hari ni. Ada 50% POC helmet. Ini kita tengok apa benda yang ada dalam tu. So hari ni tak ramai aku rasa yang pergi ambil race pack collection sebab ada 2 hari. Ada hari ni dan esok. So kita nak settlekan hari ni cepat. So esok just hantar bike je. Okay. Yes. So dia yang best ni kalau race pack collection kau ada banyak gila booth kat sini. So kau boleh tengok macam-macam ada. Dari segi gel, helmet, accessories semua banyak kat sini. So tu yang best kalau kau pergi race pack collection awal. Kau dapat banyak gila barang. So Nadir sekarang tengah beli. Salam. Member nak beli ni power gel. Weh. Okay guys, kita shopping gel. Macam biasa, makin nervous dekat dengan race day ni, makin banyak kita beli. In hope boleh finish. Itu je. POC 50%. 50% POC. Tapi aku tak boleh, aku tak muat. Kepala banyak fikir. So kalau kau nak tahu, bib yang aku pakai selama ni ialah Q36.5. One of the best. Dia punya padding sedap and then full of technology. Ni apa ni? Oi. Bukan, yang lamanya. Lawa ada ni. Lepas 50% pun still 1000. Kita kena ambil cepat sebenarnya. Kalau ambil lambat, pusing panjang doh. Okay guys, sekarang kita dekat Putrajaya. Kita nak collect race kit. Okay, now T-2 days. Lagi 2 hari. Satu hari je? Sehari lah, T-1 day lah. Sebab Ahad ni dah race. So, makin dah dekat dengan race day ni, kita dah panik, kita dah start shopping benda bukan-bukan. So now kita collect race kit. Jomlah tengok kejap lagi macam mana. Budak-budak ni semua dah ready, jom. Data fuel. So, nervous tak? Aku masih okey lah, sikit lagi lah. Tapi debah tu ada rasa lah. Target tapi sama. Kenapa tak masuk tahun ni? Pasal saya baru nak kembali ke pangkal jalan orang kata. Baru dapat hidayah orang kata. Ada satu malam tu aku tidur aku, so masuklah Power Man. Aku tersedar. Semua sedar. Aku terus daftarkan anak aku. Okay, kemudian geng hybrid, saya rasa tahun ni korang semua kena masuk Iron Man lah. Pasti. Korang kan kena masuk Iron Man? Tak mati. Asal korang pula? Sebab ni pun nak mati dah. Jom. Lepas tu. Okey. Habis video ni ni. Okay. So kita kena check bib. Dia akan keluar kategori kita, klasik ataupun short. Esok baru dia keluar nama. Hari ni tak ada keluar nama, dia guna nombor je. Aku tengah minta Iqmal macam mana? Kaf ada keluarkan perfume baru tau. So aku excited, this is my first time nampak perfume ni. So kita jom try lah. Ni first impression. Okay, first I nak try Centerscope. Ni patutnya bau apa? Dia macam oud sikit lah. Betul dia ada. Ni oud kan? Woody lah. Ni dia ada sandalwood. Semua harga perfume baru Kaf is 119, tapi kalau Afterlast is 107. So korang boleh datang kat booth Kaf anywhere. 107 je sale. Now kita try leather feel. Wah, aku suka ni. Ni fresh. So total ada 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, leather feel memang fresh lah. Next kita try Neo Forage. Neo Forger. Oh, Neo Forger. Aquaterra. Oh, ni sedap. sedap, ni sedap. Ada cakap, ramai cakap Aquaterra sedap. Ni sesuai for function. Aku rasa Aquaterra is one of my favourite lah. Silverwood. Oh, ni interesting. Dia musky sikit. Dia menyengat. Tapi personally, I would prefer Aquaterra dengan Neo Forger. Leather feel macam soft sikit. Aku Aquaterra, betul lah. I can see lah kenapa ni best selling. Tapi memang sedap. Okay, selesai dah race kit collection untuk today. Kau nervous tak? Nervous tu. Agak nervous lah. Tengok sikit nombor kau. So tadi I collect, my number would be 0054. So 54 lah. And habis 0054. Get 4 bike lah kiranya, tapi still dekat. Yes. So alongside with other Kaf Bros, kita semua dekat-dekat. So tips untuk tahun depan,
Kalau korang nak dekat-dekat dengan member korang, collect race kit sama-sama. Betul. Kalau korang ambil asing ke apa, maybe akan lompat-lompat lah. Ambil awal sebab apa? Ambil awal ada banyak free gift kat dalam ni. Betul. And booth dia kau akan dapat banyak gila, at least better experience lah waktu kau nak shopping around. Kau tahu tak pasal participant number? Participant orang cakap 5,000 lah, 5,000 lebih. 5,000 tahun lepas? Tahun lepas 3,000. Weh, 2,000 extra Mat tahun ni. Tapi I can see lah why Powerman tahun ni meletup. I think it's about time for runners ke cyclists jump into duathlon, and I think sebab aku pun rasanya dah nampak dah pattern ni. Tahun lepas memang aku cakap tahun ni duathlon confirm namanya. Tahun depan triathlon lah. Mesti confirm je. Sebab siapa dah rasa Powerman mesti nak masuk Ironman kan. So, kita pun macam mana? Next year Izzat. Sama lah. Kita tunggu support. Siapa? Tak tahu. Jom pergi ke Villa Caf. Okay guys, T minus less than 1 day. Sekarang hari ni kita nak pergi for bike check-in today. And thank you so much to our friendly workshop at Pita. Abang Sam and Boy dah check for all of our bikes. Pagi tadi, diorang check satu-satu. Tengok basikal kita dah ready untuk race day ke belum esok. So kejap lagi kita baru je pack all the trucks. Kita nak pergi ke Putrajaya, bike check-in, rehat, lepas isyak terus tidur. So less than 1 day. Apa-apa pun thank you so much to Pita. Korang boleh tengok description kalau nak cari workshop diorang kat mana. Dekat Setia Alam je pun. So semua dah ready? Tengok. By the way, hari ni ada kejutan sikit. Syaukin tiba-tiba bawa NPD hari ni. Oh, let's go! So, kita dah settle dekat box. Jom gerak Putrajaya. Let's go, boys. It's my big number for this year. C0054, Classic 0054. Nombor awal C0050. C stands for Classic. S stands for Short. So this is our bike rack untuk the whole team. Ada a few lah yang dekat shot kat sana. So this is classic lah. Semua dekat je. So yeah. Settle. Let's go. Now, bike dah check in. Now it's all depends on tomorrow race day. Dah settle check in. Now it's all about nutrition, about good sleep, about how you nutrition tomorrow on the race day itself. Yes sir. So jom kita pergi to the Caf Villa. This is our villa. Nak tengok tak villa kita macam ni? Jom. Tak kisah. Hafiz punya nutrition, ambil Precision Fuel. So this is the Chio one. Tahu atas basikal adalah masa yang aku rasa nak enjoy. So Tak ada enjoy je klasik. tak, sebab kalau aku ambil gel je aku bosan. So aku nak kena macam ada nak ngunyah. Snack. Yes. Apa main machine untuk run powered by Adidas Adizero AP4, Adios Pro 4. And what's your strategy on fueling? By SIS. Cramfix ni memang I recommend dekat semua dalam Caf Villa ni untuk ambil standby satu je. Because rasa dia, korang bayangkan logi lagi sedap daripada benda ni. Tapi bila korang dah cramp sampai tarik, korang ambil je benda ni, tiba-tiba korang lupakan pasal cramp. Sebab ada benda lain yang lagi sakit rupanya, nak telan benda ni. So, I recommend lah. Sebab ni dah selamatkan I last year Powerman Classic. Barang paling penting lah sebab I paling tak suka cahaya matahari. So
Apa-apa memang kena cover dengan Kaf punya sunscreen, moisturizer. And then this is my first ever trisuit. Thank you so much, Kaf. Let's go. Yes. Yeah, my first duathlon debut. Are you ready, my guy? Ready not ready, but I have to finish it lah. Sebab jalan kau pilih kau kena pilih Jalan kau pilih, nak tak nak kena habiskan. Aku tahu Iqmah habis 1 jam setengah. Settle dah. Ya, memang. Dia punya 30 kilo 45k average. Ya. 45 dah tu. Tadi kita sembang 40 lah. Naik dah tu malam naik 45 esok pagi 50. 45. Naik 45 sebab ambil nutrition. Tengok apa ni sekarang ni. Main out tu. Okay, before kita sleep ni, it's important to you guys to acknowledge yang korang kena bangga dengan diri korang. Sebab aku tak pernah tengok a group yang begitu commit macam ni. So, kena bangga dengan diri sendiri. Nak disiplin dua sports ni bukan senang. Even tahun lepas aku masuk, aku rasa macam this is something lah. Sebab aku training seorang-seorang, training dengan Kowi macam bodoh, dengan Api sumpah macam bodoh. So at least bila ada basikal guidance macam Aku dengan rasa last year kau dapat training macam Nadia. Ya, confirm lagi solid lah. So, tapi macam mana pun tolak tepi race day ni macam aku cakap, macam semua orang elite cakap, it's just a celebration. Sebab tu jangan murung ke apa, sebab kita ni ramai first time. Kena bangga gak ah. Korang confirm aku cakap ke korang confirm laju lah, memang better lah. So, dengan journey korang dah training setiap hari ni, training sama-sama, kena bangga kan diri sendiri. So Actually, esok kita celebrate. Kita semua ni dah power man dah. Betul. Sebab to be a power man, kau kena train to be a power man. Betul. So ni just the finishing lah to be power man. Kau nak celebrate je. Celebration So esok kalau tak dapat timing apa, jangan monyok apa Kita lah. esok lakon semula je lah. Betul. Betul. Tahun depan tambahin 1 spot lah. Ambil. Tak sempat fikir. Tak sempat fikir lah. Sebab kalau kau seorang je ada vision macam ni, kau kena cari group yang macam tu tau. Kau kena join group, diorang nak kena terima kau. Tapi sebabkan kita semua start sama-sama, jangan biar momentum ni mati lah. Let's say tahun depan kalau Ironman ke apa, tak nak buat full, kita masuk 70.3. Cuba lah. Korang bayangkan, sports paling mahal korang dah settle kan? Basikal. Swimming apalah sangat. Tinggal praktis je. Rumah Nadia ada swimming pool. Radia ada. Basikal korang dah settle lah. Ni sukan paling mahal ni. Belum, Iman pula. So, jangan biar momentum ni mati esok lah. Lepas Powerman, run tetap kena run. Bike, of course kau dah invest banyak-banyak ni, tetap kena cycle. Tak, lepas ni kan ada orang upgrade wheel top. Confirm berapa orang kan? Hybrid on 3. 1, 2, 3. Okay, dah sama lah. Akan buat powerman ya Allah. Amin. Mudahkan segala urusan mereka. Amin. Timing yang paling stylo yang mereka boleh dapat. Amin. Sekalinya berjalan dengan lancar. Amin. Tak ada tak ada injured, tak ada benda-benda yang sangkutkan orang, kecederaan, finish strong. Amin. Yang paling penting berjaya dunia akhirat. Amin. Oh, ingatkan luar biasa kan sama. Amin.